Assalamualaikum. Hari ni kita nak pergi ke Batam. Kita lalu melalui Puteri Harbour dan kita nak sampai ke Harbour Bay dekat Batam lah. Biasa kita lalu dekat Setulang sampai ke Batam Center. Hari ni kita cuba untuk laluan dekat Puteri Harbour pula. Jadi hari ni hari 21 hari bulan 22 hari ni 22 hari Isnin, 3 hari 2 malam kat sana. Hari Rabu kita balik. Ini pertama kali adik. Ni semua pergi ni. Kita pergi 4 orang. Kita sarapan dulu. Adik, macam mana perasaan adik nak pergi Batam ni outstation? Excited? Abang macam mana? Abang lagi tadi main game tak habis-habis lagi. Pakai baju JDT. Okey. Nanti sampai sana kita tengok keadaannya macam mana. Okey. Hello. Mana adik? Nak pergi Batam? Nak pergi Batam? Abang? Kapal? Berini. Okey, kita sekarang dah sampai dekat Batam dan sekarang kita nak makan dekat satu restoran yang dia ada konsep tradisional, konsep Sunda katanya kan. Sunda. Nama kedai dia Sunda Sawarni. Sawarni. Itu dia punya nama je lah kan. Dia pertama kali kita makan di sini. Kita tengoklah macam mana dia punya rasa dia kan. Tapi dia rasanya tak jauh sangat lah dengan Malaysia punya kan. Jadi kita dah sampai Batam, nanti kita jalan-jalan. Kita dari mana? Kita dari Malaysia. Kita berada di mana? Masjid Merah Cheng Ho, Batam.
Joget lah. Joget gila-gila. Kaki kuat.
TV. Wih, bilik air besarnya. Oh, bilik air besar. Kalau Malaysia kan Abang Balik pun ada. Wah, ada keju. Sabar. Tak mana dia? Bos ni. Itu viral. Dia buat melimpah-melimpah. Tak okey bagi. Mama, tengok sini. Mama. Semua ada kucing. Ada menggunakan pisang ragu. Nampak ada sini. Ada sini nampak. Itu pisang ragu. Oh, pisang lagi. Puasa pun beraku. Tapi dia popular betul. Okey, sekarang kita berada di Masjid Tanjak di Batam. Bentuknya betul-betul seperti tanjak. Ini satu-satunya masjid yang unik lah, yang boleh kita tengok seni banner dan seni buatan dia lah. Dia berbentuk tanjak. Tanjak Melayu. Tanjak orang Melayu kan. Jadi masjid ni dibuat betul-betul bentuk tanjak. Jom naik atas.
Okay, hari ni kita makan dekat kedai ataupun warung berdekatan dengan Jambatan Balerang dekat Batam. Kalau nampak kat belakang tu ada jambatan dia. Jadi bila kita merentas daripada arah Batam menuju ke kawasan Jambatan Balerang kita naik jambatan, di hujung jambatan tu ada warung-warung, berhenti kat situ. Dan kita hari ni makan siput gonggong. Mungkin kat Malaysia ramai yang tak tahu. Betul cara makan. Cuba. Dah lupa. Panas. Pengorik tu. Ni nampak. Dalam daun macam ni. Lepas tu cecah. Lepas tu kita makan. Gitu caranya. Ada batang tu ni bang. Kita ada nasi, kita makan dengan nasi. Ni menu kita pada hari ini, hari kedua di Batam lah. Ni kedainya kat tepi jalan. Cuba. Dan kedai ni dekat dengan laut. Boleh tengok pemandangan cantik, air laut, berangin, selesa. Itu dia. Abang putuskan bagi ni. Gitu. Kenapa dia makan benda tajam? Dia kena cicah ni, cicah sambal. Cecah sambal. Assalamualaikum adik. Cara Naida dah sering. Itu dia. Memang tu punya style. Itu ada masalah dia. Rasa kak cili dia punya. Okey, rasa. Medium. Rasa. Medium dah. Kalau boleh kuat pedas saya tambah lagi. Dah cukup. Dah cukup. Ya, cukup. Just. Tak sama dengan mana? Yalah. Akan dalam mobil punya. Nanti ambil video dulu Okey, masih okey. Okey, sekarang kita berada di Zoo Batam, Zoo Paradise di Batam. Dan inilah persekitarannya. Kita tengok apa yang ada kat sini. Geli dia. Tak ada gigi. Benda yang pertama kita buat, kita bagi ikan makan lah. Wah, ni kapibara berendam. Dia panas. Boy. Oh, budak.
Pakai lidah dia. Lambat sangat nanti dia ambil. Oi. Ui, ini kau. Itu kayu tu air. Cair. Sabar bentar. Ui, ganas Susu. oi. Alhamdulillah. Sabar, tak payahlah tolak aku. Biar adik berani. Cepatlah sikit. Tak kena tangan kau. Kena, dia ambil makan nanti. Ha. Aku. Tak payah, sabar. Kenapa kau duduk ni? Okey, hari ni hari terakhir kita berada di Batam. Kita di Batam selama 3 hari 2 malam dan hari ni hari terakhir. Inilah bilik hotel yang kita sewa di Pacific Palace Hotel di Batam. Ni sesuai untuk keluarga, anak-anak semua. Bolehlah bilik untuk keluarga. Alhamdulillah kita dah berjalan-jalan kat Batam. Terima kasih kepada semua yang menonton.